أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran, lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, dan ya Allah pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur, mengekalkan dalam keimanan dan berikan kita istiqamah untuk sama-sama terus berada dalam majlis ilmu. Kabari kabini waras. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ni sambung perkongsian dalam surah Al-Munafiqun, muka surat 555. Masih lagi membicarakan tentang surah Al-Munafiqun. Mari kita buat sedikit ulang kaji tentang surah Al-Munafiqun ini. Allah membicarakan, Allah membongkarkan tentang ciri-ciri, tentang sifat orang munafik yang bertopengkan Islam, yang telah membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada ayat minggu lepas, ayat yang ke-6 dan ke-7, yang mana Allah memberikan satu amaran ataupun jaminan dekat Nabi, kalau Nabi minta ampun ataupun Nabi tak minta ampun, Allah tak akan ampunkan dosa orang munafik, kerana kedegilan mereka serta kejahatan yang mereka lakukan untuk merosakkan Islam secara sembunyi. Kemudian ayat yang ke-7, orang-orang munafik telah pun menyuruh orang-orang Muhajirin Ansar, orang-orang Ansar orang Ansar ni orang yang mendiami Madinah, supaya jangan tolong Nabi dan juga orang-orang Muhajirin yang baru berhijrah daripada Mekah. Jangan tolong, sehinggalah semua orang tinggalkan Nabi. Kemudian apa jawab Allah? Walillahil izzat walillahi khazainus samawati wal ard. Dan sesungguhnya Allah ni yang menguasai keseluruhan perbendaharaan langit dan bumi. Ayat ke-7 ni Allah nak bagi tahu orang munafik ni mereka cuba nak sekat bantuan ataupun kira mudahnya orang munafik ni mereka nak sekat rezeki kepada orang beriman.
Tapi Allah jawab balik, rezeki ni sebenarnya Allah yang punya. Ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan insya-Allah hari ini kita sambung surah Al-Munafiqun, muka surat 555 ayat 8. Jumpa tak? Oh, Quran lama. Alhamdulillah. Baik, ayat 8 ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 8. Yaquluna la irja'na. Allah rakamkan dialog Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kata apa? Dia berkata la irja'na ilal Madinah. Sekiranya mereka balik ke Madinah. Siapa yang balik ni? Nabi. Ayat ni kisahnya adalah ketika mana Nabi balik daripada peperangan Bani Mustalah. Ya, balik daripada peperangan tersebut. Kemudian on the way Nabi nak balik ni, orang munafik iaitu Abdullah bin Ubay ni, dia berkata dekat orang Madinah ni, nanti kalau mereka balik, la irja'na ilal Madinah, nanti kalau mereka balik ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu, maka waktu tu nanti akan terzahirlah, akan keluarlah al-a'azzu. Al-a'azzu ni dia ambil dari perkataan Aziz. Siapa nama Aziz kat sini? Hari ni tak ada. Belum lahir lagi, insya-Allah. Aziz ni maksudnya apa? Apa maksud Aziz? Yang mulia, Al-Aziz. Okey. Jadi Al-A'azzu yang paling mulia. Macam kita sebut Hasan. Hasan baik. Kalau Ahsan, yang paling baik. Ahsanu amala, kan dalam surah Al-Mulk kita baca Allah sebut Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Siapa yang bila buat sesuatu ni, dia buat dengan ahsan, dia buat dengan paling bersungguh-sungguh. Dia solat sungguh-sungguh, dia mengaji, belajar agama, belajar sungguh-sungguh. Ya, dia bekerja sungguh-sungguh. Ahsanu amala. Ya, jadi dekat ayat ni, si Abdullah bin Ubay ni tadi, ketua bapa kepada munafik ni, dia kata apa? Nanti apabila Nabi dan para sahabat balik daripada peperangan, akan keluarlah, terzahirlah al-a'azzu, orang yang mulia, minhal adzal, dan orang-orang yang hina. Adzal ni yang paling hina lah, zalil ya. Perkataan asalnya hina, zalil. Kalau adzal maksudnya yang paling hina. Maksudnya apa? Dia nak bagi tahu nanti yang balik ni, ya, yang terzahir, yang mulia adalah dia, dan yang hina adalah Nabi dengan para sahabat. Itu kata-kata dia lah. Dan dalam riwayat sebut waktu ni ada sahabat yang dengar kata-kata Abdullah bin Ubay. Kemudian salah seorangnya melaporkan kepada anak Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi, orang Islam, orang yang beriman. Tengok dakwah Nabi. Walaupun Abdullah bin Ubay ini tentang Islam, ya, dan degil tak nak masuk Islam, ya, secara sempurna, tetapi Rasulullah tetap layan dengan baik juga. Bahkan minta ampun lagi dengan Allah atas dosa orang munafik. Maka sebab tu anak kepada Abdullah bin Ubay namanya Abdullah bin Abdullah. Nama dia Abdullah bin Abdullah, adalah sahabat Nabi. Apa dia buat? Abdullah bin Ubay, Abdullah ni tadi anak kepada Abdullah bin Ubay, menghunus pedang kepada Abdullah bin Ubay ni tadi. Dan dia larang Abdullah bin Ubay ni masuk Madinah sampailah Rasulullah sampai. Dia kata begitu. Dia kata walaupun ayah dia, tapi bila berkaitan dengan Rasulullah, menjadi keutamaan untuk mempertahankan Nabi, maka dia menghunuskan pedang. Dia kata ke ayahnya, hari ini siapa yang hina, siapa yang mulia. Akhirnya dalam riwayat lain juga menyebutkan ayahnya kena tukar perkataan yang dicakap tadi. Yang hina dia, yang mulia adalah Rasulullah. Barulah anaknya bagi masuk.
Satu lagi riwayat, anaknya tadi menghunus pedang sampai Rasulullah sampai. Bila Rasulullah sampai, maka A'azzu tadi, orang yang paling mulia ni masuk dulu. Barulah Abdullah bin Ubay, orang yang paling hina. Maka di sini apa tadabbur yang kita nak ambil? Orang munafik ni dia suka melabel. Dia suka mengata orang buruk, mengata orang ni hina, mengata orang ni tak baik. Maknanya dia suka kata orang ni ahli neraka, kau ni jahat. Suka melabel. Cuba tengok kawan-kawan kita, ataupun kita sendiri suka tak melabel orang. Tengok ada anak muda kan kat tepi jalan ni, tak ada masa depan ni, contoh. Suka menghina tu. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah, boleh jadi dia paling beriman berbanding kita ni yang ulang-alik pergi surau, pergi masjid belajar. Sebab tu jaga kata-kata kita. Boleh jadi apa yang kita cakap patah balik kat kita nanti. Tiba-tiba kita tak rasa nak pergi surau. Tiba-tiba kita disibukkan dengan urusan dunia, menyebabkan kita dah tak ada masa dengan masjid ataupun surau. Tak ada masa. Maka jaga hati, jaga kata-kata daripada melabel ataupun mengata buruk kepada seseorang. Okey, baik. Seterusnya, masuk neraka. Dia ketua kepada munafik, Abdullah bin Ubay, bapa kepada munafik. Itulah akhirnya tu. Okey, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Allah sebut dekat ayat ke-8 ni, sambungan seterusnya. Padahal bagi Allah jualah izzah. Perkataan sama tadilah, al-azzu tadi sama izzah. Dan bagi Allah lah kemuliaan, dan kepada Rasulnya, dan kepada orang mukmin. Jadi Allah pertahankan Nabi dan juga orang mukmin, iaitu para sahabat. Mereka lah yang mulia. Kemudian Allah sebut walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan akan tetapi orang munafiklah mereka adalah orang yang tidak mengetahui. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya. Maksudnya bagi dia Nabi Muhammad hina, dia beriman. Tapi hakikat sebenarnya terbalik. Mereka lah yang paling hina. Bahkan Allah, Nabi dan Rasul dan orang beriman, orang yang paling mulia di sisi Allah. Okey, selesai. Apabila tu surah kisah tentang orang-orang munafik tadi. Kemudian ayat ke-9, Allah menegur orang-orang yang beriman dengan peringatan yang keras. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau ayat Quran yang ada perkataan ya ayyuhalladzina amanu, kita kena ambil sungguh-sungguh. Ada mesej penting yang Allah nak sampaikan. Okey, apa mesej yang Allah nak sampaikan? La tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Apa dia? Amwalukum, jangan kamu dilalaikan dengan harta-harta kamu. Wala auladukum, dan juga jangan dilalaikan dengan anak-anak kamu. An zikrillah, daripada mengingati Allah. Nampak ayat ni macam simple, tapi ayat ni sangat memberikan kesan kepada orang yang baca dan orang yang faham. Pertama, tentang harta tadi. Allah sebut dalam surah At-Takatsur. Kita buka sekejap surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alha tu kataan samalah tulhi tadi. Apa maksud alha? Okey, kita buka dulu muka surat 600. Muka surat 600 Allah sebut alha. Alha ni pun sama juga, telah melalaikan kamu. At-takatsur. At-takatsur diambil daripada perkataan kathir. Apa maksud kathir? Banyak. Kalau takatsur, banyaknya, bermegah-megah dengan kekayaan.
hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam dalam kubur. Jadi Allah nak sebut dekat surah Takatsur ni apa? Punca manusia boleh jadi lalai adalah disebabkan harta. Tak percaya hari ni, kita tengok diri kita sendiri cukup lah. Kita boleh pergi kerja, keluar sebelum subuh, balik pukul 5 ni, yang kerja pejabat lah kan, kerja office ke, ya. Hari-hari tak penat. Tapi bila solat 10 minit je, imamnya baca ayat panjang sikit, oh dah komplain. Betul tak? Ini baca panjang ni, imam ni tak nak sembahyang sini lah. Ya, lagi-lagi subuh. Oh, imam baca lagi Jumaat kan. Ni baca panjang, imam tak nak sembahyang sini lah. Komplain. Ya. Kemudian jarangnya baca Al-Quran. Sebab pagi sebelum subuh balik pukul 5, petang lepas tu hadap jam lagi, penat dah. Maghrib tak sempat dah nak uruskan anak. Ya. Kemudian Isyak dah penat dah, esok ulang balik benda ni esok. Jadi hari ni manusia tak sempat untuk ibadah sungguh-sungguh sebab apa? Cari harta tadi. Sibuk dengan harta. Tapi anu misalkan ya, pelaton di Nabi tu. Baca surahnya panjang ya Ustaz. Dalam hati kita kalau kita memakai hamu tu, itu macam-macam. Yang bermasalah tu kita lah. Hatinya tengah gelap tu. Sepatutnya orang yang dengar Quran, Allah sebut jadi syifa, jadi penawar, tenang. Ini dengar Quran lagi geram. Ada ke imamnya kat sini? Ada ke? Oh, tak ada. Orang saja. Tapi kalau pergi umrah, kalau pergi haji ataupun pergi musim bulan Ramadan, oh elok je lama. Nangis-nangis tak faham pun nangis juga. Sebab kita beribadah ni bermusim. Okey, kita ibadah ni bermusim. Jadi Allah bagi tahu dekat manusia hari ni apa tujuan kita diciptakan. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tapi otak kita hari ini telah pun di brainwash. Ya, kerja dulu, ibadah nanti-nanti. Ya, kerja dulu, ibadah nanti-nanti. Bahkan kalau tengah kerja, terpaksa lari-lari untuk solat. Solatnya pun sekejap, tak sempat doa. Sebab sibuk ni cari harta. Allah Rabbi. Ya, ini teguran untuk kita semualah yang sedang mengejar dunia hari ini. Maka Allah sebut, dan anak-anak kamu. Ni yang dah kahwin, yang dah ada rezeki anak-anak ni. Ya, anak-anak pun boleh jadi melalaikan. Sibuk dengan anak menyebabkan an-zikrillah. Apa maksud zikrillah kat sini? Ialah mengingati Allah. Kat sini Allah nak mention dekat ibadah apa? Ibadah zikir. Zikir tu apa? Apa maksud zikir? Zakara, ingat. Okey. Zikrullah kat sini maksudnya semua ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, kita baca Quran, makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Kita sedekah, walaupun kita ataupun kita tolong orang susah, kita makin rasa menyesal, rasa insaf. Itu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tertuju kepada solat je, kepada baca Quran je. Semua ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, maka ianya adalah zikrullah. Ada je orang yang zikir tapi tak ingat Allah pun, kepalanya melayang je. Ilahna Rabbana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahu-tahu Allahu Akbar lah. Sebab fikirannya tu tidak tertuju kepada zikir yang dibaca tu. Bahkan dia pun tak tahu, boleh tanya apa maksud subhanallah, entah. Alhamdulillah, tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah lah.
Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Jadi bila kita baca subhanallah, 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 maha suci Allah, kita bersihkan Allah daripada syirik, ya, daripada kita percaya kepada selain Allah, ya, mengagumi selain daripada Allah. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah je yang layak dipuji berbanding manusia. Ya, kadang-kadang kita suka puji orang, baguslah kau, baguslah ni, hebatnya kau. Sebenarnya yang hebat, yang bagusnya adalah Allah. Ya, manusia hanyalah pinjam kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Ya. Kemudian Allahu Akbar, Allah yang paling akbar. Kalau kabir besar, akbar maksudnya paling besar. Bila kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, waktu tu tak ada urusan dunia jadi kecil, Allah jadi utamanya. Kalau kita kalau macam itu, kalau orang puji kita kan ya, pandailah kau ni baca Al-Quran, lepas tu kita jawabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah pasal apa? Semua untuk Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, ini kelebihan daripada Allah. Bukan kita panggil action. Alhamdulillah. Yang bagi pandai itu Allah lah. Dulu nak sebut huruf pun susah. A, ba, ta. Sekarang kita dah pandai baca Quran. Dah pandai pula tak nak baca. Aduh, Allah. Ya. Kalau tengok dekat Zimbabwe, kat Afrika tu, tulis guna kayu sampai sekarang. Ya, ada video tu masih guna papan lagi. Dan lepasan Afrika tu lagi ikan Quran daripada kita yang Quran dah cetak ni. Sebabnya mereka susah nak dapatkan Quran. Kita hari ni Quran siap beli baru je. Setiap tahun dapat majlis khatam Quran, dapat Quran. Sampai berabu Quran dia tak baca. Sampai habis hari ni ya. Baik, kita sambung. Kat mana tadi? Okey, ayat seterusnya. Anak-anak tadi ya, auladukum. Anak-anak boleh jadi fitnah, boleh jadi melalaikan. Kadang-kadang ikut kehendak anak sampaikan solat tidak berjemaah. Anak nak makan ke nak solat? Anak ni dah lapar ni. Tapi dah azan. Mana satu ni? Azan ke solat? Azan ke makan? Makan solat tak lama pun, makan tu lama. Sejam, 2 jam, relax ni. Time solat, alah, solat tu boleh kemudian kan, makan dulu, lapar dah perut ni. Dia gunakan sunnah pula. Sunnah Nabi kalau tengah lapar makan dulu. Sunnah Nabi makan kurma lepas tu solat. Ini tak, dia hentam dulu bulan puasa kan, sampai kenyang, sampai dah dah malas nak solat. Jadi gitu pula lah. Kemudian Allah sebut wa may yaf'al, pada siapa yang berkelakuan sedemikian. Maksudnya apa? Masih lagi sibuk dengan harta, masih lagi sibuk dengan anak-anak. Zalika faula, mereka itulah humul khasirun, sebenar-benarnya orang yang rugi. Hari ini destinasi pula, definisi ataupun istilah bagi rugi ni. Rugi untuk apa? Orang yang tak ada duit, betul? Orang yang muflis, orang yang miskin. Itu pandangan manusia kita hari ini. Rugi yang Allah sebutkan kat sini bukan berkaitan dengan duit, tak, berkaitan dengan urusan dia ke akhirat nanti. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tentang orang yang muflis ke akhirat. Muflis ni apa? Apa istilah muflis? Bankrupt. Habis dia punya hutang dia, melebihi apa yang dia ada. Maksudnya apa? Kalau ke akhirat, dia punya amalan dia menjadi kosong. Nabi sebut dalam hadis, nanti ada umatku yang bawa amalan sebesar gunung Bukit Uhud. Kalau sampai pernah pergi umrah kan, pergi haji kan, Bukit Uhud tu besar, panjang. Masya Allah. Bawa pahala ni
pahala solat, pahala baca Quran, pahala puasa, pahala sedekah. Tiba-tiba pahala tu haba'an mansura, jadi seperti debu berterbangan. Dia tengok sekali macam Bukit Uhud, tengok sekali lagi terbang, habis. Jadi muflis. Sebabnya apa? Antaranya hasad, tanya lebihkan dunia daripada akhirat. Ya, ini tadi dilalaikan dengan harta berenda. Jadi dekat ayat ni juga Allah nak bagi tahu miskin ni bukan benda yang berdosa. Bahkan kaya kalau tak ingat Allah lagilah besar dosa. Sebab tu Allah sebut tadi ni dekat ayat ni, jangan harta kamu melalaikan kamu. Mana kata tak salah cari harta, tapi jangan sampai harta tadi melalaikan kamu. Dah beli motor saya dibasuh je, hari-hari dibasuh. Tapi Quran yang berada Quran pula hatinya tak dibasuh dengan Quran. Quran tak nak pula dibuka dibaca untuk basuh hati ni. Tak apalah basuh motor, tapi berjam-jam pula dicek detail satu-satu, dilap. Tapi Quran makhrajnya, sebutannya salah, tak dicek dengan detail pun. Berbeza kita hari ni kan. Allah sebut dalam surah At-Taubah, muka surat 196. Kita tengok sikit, 196. Ayat 55. Allah, ayatnya lebih kurang sama dengan ayat yang kita baca tadi tentang harta. Allah sebut apa? Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Allah sebut, maka janganlah harta dan anak-anak ni membuatkan kamu rasa kagum. Sampai gitu sekali. Hari ni kita rasa kagum tak kalau tengok kita besar? Wah, kagum. Betul tak? Hari ni kalau kita tengok orang tu lebih kaya, rumahnya cantik, kagum kita. Allah larang. Kenapa Allah larang? Sebab bila kita rasa kagum dengan harta dunia, kita akan jadi rasa teringin nak jadi macam tu juga. Maka kita akan lebih gandakan usaha, kerja kuat, sampai malam, pusing balik esok paginya, sampai tak ada masa untuk akhirat. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, Allah larang, jangan kamu rasa kagum dengan harta dan anak-anak kamu. Nampak? Harta satu dah, yang kedua anak-anak. Maksudnya kalau anak-anak kita berjaya, hebat, tak boleh kagum ke Ustaz? Allah suruh dekat surah An-Nasr, bila dapat kejayaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila dapat kejayaan, tasbih dekat Allah dan minta ampun. Ini cara Islam. Bukan rasa kagum, alhamdulillah anak saya hari-hari makan kismis doa, ini kejayaannya dapat cemerlang. Kalau masa sekolah dulu, IPSR, PSRA, SPM, straight A, diceritakan anak saya setiap hari belajar 5 jam. Saya berikan jadual contoh. Kagum. Bukan tak boleh bangga, tak boleh kagum. Jangan melampau-lampau. Sebab apa? Bila kita melampau-lampau tadi ni, akan menjadikan kita lalai. Akan menjadikan kita ni terbuai dengan asyikan pujian manusia. Macam Nabi Sulaiman, salah seorang Nabi yang terkaya. Dahlah kaya, kemudian kelebihan yang Allah bagi ni tak ada kat Nabi lain. Apa dia? Dia boleh bercakap dengan binatang melata. Paling hebat dia boleh cakap dengan semut. Kita boleh dengar bahasa semut ke dia? Bukan dekat Indon ada yang boleh cakap dengar bahasa semut. Kita tak boleh dengar semut. Walaupun semut tu satu busut besar, kita cuba letak mikrofon, takkan dengar kataan semut tu. Tapi Allah berikan kelebihan dekat Nabi Sulaiman, boleh dengar semut cakap, boleh cakap dengan burung, boleh cakap dengan semua haiwan-haiwan, bahkan dengan jin sekalipun.
Ya, dia boleh dengar, boleh cakap. Kemudian Allah bagi harta lagi yang berlimpah ruah, sampaikan dia punya lantai dia punya cantik sehinggakan Ratu Balqis. Sebenarnya Balqis tu Israelian. Kalau dalam Quran Allah sebut Ratu Sabak, ya, pemaisuri. Ratu Sabak ni dia menyingkap kakinya tu sebab diingatkan air. Rupanya lantai yang bersinar-sinar. Subhanallah. Itu kekayaan, kelebihan Allah bagi kat Nabi Sulaiman. Tapi tengok apa jawapan Nabi Sulaiman, orang yang merendah diri. Hadza min fadli Rabbi. Inilah kelebihan yang Allah bagi, ya, daripada Tuhanku. Liyabluwani, untuk uji aku, sama ada aku nak syukur atau akfur, atau aku nak kufur. Hari ni baru je beli motor Yamaha baru keluar tu kan, dah menabik dada. Baru beli, ada rumah dapat kunci, sekali banjir. Kan ada viral kan, baru dapat rumah esoknya banjir. Dan pelbagai lagi lah. Apa sahaja kelebihan Allah bagi kita, jangan bangga. Kenapa hari ni kita boleh jadi rasa bangga? Sebab orang puji lah. Jadi puji orang ni tak bagus sebenarnya. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia paling benci orang puji dia. Bahkan dia akan ready batu. Siapa nak puji aku? Dia akan ready batu nak balik. Jangan buat macam tu, nak bergaduh pula. Maksud kata bukan tak boleh puji, cuma hati-hati. Contoh kita tengok kan, kawan kita ni rajin pergi surau, rajin belajar kan. Kita saja nak bagi semangat kita. Bagus langkah dia pergi masjid mengaji, mesti dah pandai. Balik rumah hati terbunga-bunga. Yelah aku rajin, yelah aku dah pandai. Nampak? Sebab kata-kata kita tadi ni. Jadi pujian ini berbahaya. Bukan tak boleh puji, cuma hati-hati dengan nak bercakap dengan orang lah. Lagilah mengeji, lagilah Allah larang, supaya kita tidak tersilap langkah. Kemudian Allah sebut apa? Innama yuridullah, sesungguhnya Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka kelak akan mati dalam keadaan kafir. Allah berikan amaran dekat orang yang kagum, orang yang mencari harta, lalai dengan harta dan anak-anak ni, sampai akhirnya nanti mati dalam keadaan kafir, tak sempat bertaubat. Cerita pasal tak sempat bertaubat ni, hari ni Malaysia digegarkan kan dengan satu perbuatan terkutuk yang berlaku di spa sauna lelaki dekat Coket Melaka pula, Kuala Lumpur. Tangkapan 201 orang ke 203 orang lebih kurang. Kemudian 60% Cina, 40 lagi peratus adalah orang Islam. Bukan Melayu je, orang Islam. Kemudian sebahagian besarnya adalah guru-guru daripada SMK ni. Saya pernah pergi salah satu daripada SMK tu. Saya tengok, ya Allah, ni SMK saya pernah pergi program ni. Allahu Rabbi. Antara, dan akhirnya apa? Kerajaan Malaysia cakap apa? Polis kata mereka dibebaskan sebab undang-undang Malaysia terlalu ringan. Apa bala yang akan datang selepas ni? Bala yang paling besar akan datang apa? Mereka akan semakin berani untuk melakukan maksiat yang lebih besar. Sebab tangkapan yang besar tadi ni dilepaskan tanpa dibicarakan, tanpa didenda dan sebagainya, diberikan hukuman lah. Maka apa yang akan berlaku selepas ini? Wa'iyyazubillah. Jaga anak-anak kita. Lelaki pun tak selamat dah sekarang. Bukan perempuannya sekarang, lelaki pun tak selamat. Hati-hati. Kalau ada yang tiba-tiba bermanja-manja, berwhatsapp yang tak baik,
Bukan perempuan je sekarang kena hati-hati, laki-laki pun hati-hati. Jaga-jaga dengan telefon hari ni, terutama orang-orang muda. Bahkan yang amrad, Nabi sebut dalam hadis, lelaki ada jenis yang amrad. Tahu amrad? Amrad ni dia tak ada janggut, dia tak ada misai, kakinya tak ada bulu. Tu amrad. Dia baby face. Muka dia putih-putih, tak ada janggut, tak ada misai, kaki pun tak ada bulu. Tu amrad tu. Hati-hati. Bahkan baru-baru ni, tahun lepas seorang influencer Malaysia yang dia pandai berpantun tu, pandai betul ke siapa nama dia, saya tak ingat. Dia dipelawa oleh orang Arab masa di Madinah untuk masuk hotel. Wa'iyyazubillahi min zalik. Dia cerita betul perkara ni. Sebab muka dia baby face, misai tak ada, janggut tak ada. So belalah janggut, bela misai, buat muka garang sikit, biar tak nampak baby face sangat. Muka dah 50-an baby face lagi kan. Bahaya tu. Okey, baik. Apa bala yang akan didapati? Macam kisah Nabi Lut punya kaum Sodom. Allah terbalikkan bumi. Apa yang berlaku kat Malaysia baru-baru ni kan? Mungkin ini petanda amaran daripada Allah Azza wa Jalla, supaya kita berhati-hati. Doalah mudah-mudahan Allah pelihara Malaysia, anak-anak kita hari ni. Tanya khabar dia, tanya kawan dia siapa, nak pergi mana, supaya kita tak boleh terlalu percayakan anak-anak ni. Mereka sangat pandai, licik dalam melakukan apa-apa perkara lah. Jadi minta Allah pelihara kita semua. Sebab tu Allah sebut, wahai orang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, daripada api neraka, insya-Allah. Wallahu alam. Jom kita baca surah Al-Munafiqun, muka surat 555 tadi. Bermula ayat yang ke-8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة Okey, dekat Madinah tu ada ta. Tu ta marbutah. Ketika diwakafkan, dia akan jadi ha bulat. Jadi sebutannya kena tebalkan ha tu. Madinah. Baik. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mana tadi hilang kan? Okey. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الذين
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Baik, huruf kha sebutannya macam nak buang kahak. Kha, kasar dan kering. Tadi ada yang baca humul khasirun, tu bukan kha. Kha dia kena bunyi kasar. Kha. Kita rasa kering. Fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillah, selesai bacaan kita hari ini. Okey, kita sambung. Ada soalan untuk bacaan hari ini? InsyaAllah minggu depan kita akan habiskan tentang ayat surah Al-Munafiqun 10 dan 11. Nanti boleh bacalah dalam buku sinopsis tu, buku hijau, buku surat 78. Penutup daripada buku sinopsis tu tentang peringatan kepada orang beriman. Okey, apa nanti boleh jadikan pengajaran dekat kita lah. Kalau tengok dalam surah Munafiqun ni, dia punya penceritaannya 1 hingga 4 cerita tentang orang munafik. Kemudian 5 hingga 8 tentang kesombongan dia. Kemudian last sekali Allah beri peringatan kepada orang beriman. Kenapa? Sebab kita orang beriman ni boleh jadi macam orang munafik. Ciri-cirinya, perangainya kalau tidak dijaga, kalau tidak dikawal, sifatnya akan mirip-mirip, akan laksana ataupun seperti orang munafik. Baik, seterusnya kita sambung dengan sedikitlah doa selamat daripada 2 orang